Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 2.16 petang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan juga muslimat yang masih lagi berada bersama-sama dengan kami di Balai Rong Kek Mall hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir meraihkan pasangan mempelai iaitu Nur Sheila binti Muhammad Zain dan bersama pasangan pilihan hatinya Putera Muhammad Mustaqim bin Awang Elayan Rosli. Jadi mohon sedikit perhatian kepada para ibu bapa yang saya hormati. Saya ingin memohon kerjasama daripada ibu bapa dan penjaga yang membawa anak-anak kecil pada hari ini. Jadi untuk keselamatan anak-anak dan juga menjaga keadaan ruang pelamin, mohon jasa baik ibu dan bapa untuk memantau anak-anak masing-masing, khususnya anak-anak yang sedang bermain atau berlari di kawasan pelamin. Jadi kita faham tuan-tuan, anak-anak kecil memang sifatnya suka bermain, suka bergerak dan ingin tahu, itu perkara biasa. Tetapi ruang pelamin merupakan kawasan utama majlis dan terdapat beberapa hiasan serta peralatan di sekitarnya yang mungkin boleh menyebabkan anak-anak terjatuh atau tercedera sekiranya mereka bermain tanpa pengawasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada yang sama kita juga ingin memastikan hiasan pelamin kekal cantik dan selamat sehingga selesai keseluruhan acara dan sesi bergambar pengantin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak adalah amanah dan menjaga mereka bukan sekadar memastikan mereka gembira tetapi memastikan mereka sentiasa selamat. Jadi kepada ibu dan bapa yang mempunyai anak-anak kecil, mohon sama-sama kita awasi mereka. Kalau mereka ingin bermain, bolehlah dibawa ke ruang yang lebih sesuai dan selamat. Alhamdulillah. Dan kepada anak-anak, adik-adik yang sedang mendengar suara Abang DJ, pelamin tu bukan tempat permainan ya. Pelamin kita nak simpankan untuk pengantin. Jadi kita tengok daripada jauh, kita senyum, kita ambil gambar. Tapi jangan panjat dan jangan berlari-lari di atas pelamin. Terima kasih atas kerjasama adik-adik dan juga ibu bapa. Jadi kita jaga keselamatan anak-anak, kita jaga hiasan majlis dan kita sama-sama pastikan hari bahagia Sheila dan Mustaqim berjalan dengan lancar. Terima kasih atas semua perhatian dan kerjasama. Terima kasih. 2.30 petang. Baiklah para tetamu yang saya hormati, mohon sedikit perhatian daripada semua. Kini kita tiba pula ke salah satu acara yang cukup manis pada hari ini, iaitu acara memotong kek pengantin. Kek ini bukan sekadar manisan untuk dinikmati bersama sahaja, tetapi menjadi simbol kepada manisnya sebuah kehidupan berumah tangga. Jadi yang sedang dibina oleh dua insan yang kita raikan hari ini. Alhamdulillah. Dengan penuh kasih sayang menjemput pasangan mempelai kita Nur Sheila binti Muhammad Zain bersama Muhammad Mustaqim bin Awang Elayan Rosli untuk bersedia di hadapan kek bagi acara memotong kek. Jadi tuan-tuan dan puan pergi ke taman memetik melati disusun di atas dulang, kek dipotong sepenuh hati. Moga bahagia sepanjang zaman. Bunga mawar indah berseri, harum semerbak di waktu pagi. Semanis kek yang kita nikmati, semoga manis rumah tangga nanti. Okey, alhamdulillah. Pengantin kita sedang berada di meja pemotongan kek untuk kita jalankan acara simbolik sempurnanya majlis perkahwinan kita pada hari ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan, kek ini mungkin akan habis, potongnya akan dinikmati, manisnya akan dirasai. Jadi tetapi hari ini kita titipkan satu harapan. Semoga kemanisan kek ini menjadi simbol kemanisan hidup Sheila dan Mustaqim. Sheila dan Mustaqim, jika suatu hari nanti hadir rasa pahit, ingatlah manisnya hari ini. Jika suatu hari datang ujian, genggamlah tangan dan kuatkan hati. Kerana rumah tangga bukan setiap hari tentang manis, tetapi tentang bagaimana dua hati tetap memilih untuk bersama ketika hidup tidak semanis yang diharapkan. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga cinta mereka bertambah, kasih mereka bertambah, sabar mereka bertambah dan keberkatan mereka terus bertambah hingga ke syurga. Tuan-tuan dan puan, kek boleh dipotong dengan pisau tetapi cinta tidak boleh dipotong oleh perselisihan. Kek boleh habis dimakan tetapi kasih sayang biarlah terus bertambah. Maka pada saat ini kita doakan agar kehidupan pasangan pengantin sentiasa dipenuhi kemanisan iman, kasih sayang dan kesabaran. Baiklah, kamera bersedia, tamu pun dah bersedia menyaksikan sesi pemotongan kek.
sebagai satu simbolik kemanisan. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita menyaksikan detik yang paling manis untuk Sheila dan Mustaqim. Semoga manisnya kek hari ini menjadi simbol kepada manisnya perjalanan rumah tangga mereka, dan semoga setiap tahun yang mendatang membawa lebih banyak kebahagiaan daripada tahun sebelumnya. Selamat memotong kek, selamat menikmati kemanisan hidup bersama, dan selepas ini kita akan teruskan dengan acara yang seterusnya. Dan alhamdulillah, tanpa kita sedari masa begitu pantas berlalu dari awal pagi hingga menyambut kedatangan para tetamu. Kita menikmati hidangan bersama, menyaksikan perarakan pengantin, bersanding, bergambar, memotong kek, dan petang tadi kita turut bersama-sama memberikan sesi berkaraoke. Alhamdulillah. Okey, dan kini sampailah kita penghujung majlis perkahwinan Nur Sheila binti Muhammad Zain dan Muhammad Mustaqim bin Ahwang Elaine Rosli di Balai Rongkip Mall, Bacang, Melaka. Jadi alhamdulillah, bagi pihak keluarga khususnya tuan rumah kita Encik Muhammad Zain bin Duraman dan Puan Marina binti Nikmat, saya dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir. Jadi ada yang datang dari dekat, ada yang datang dari jauh, dan ada yang meluangkan masa, dan ada yang datang bersama keluarga. Jadi kehadiran tuan-tuan dan perempuan adalah hadiah yang sangat bermakna buat keluarga dan kedua-dua mempelai. Jadi terima kasih, dan insya-Allah semoga kita berjumpa lagi di lain masa dan hari akan datang. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada pihak Balai Rongkip Mall kerana sudi meluangkan masa ataupun memberiakan majlis dan juga menyiapkan segala persiapan daripada awal hingga akhir. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup tirai, kita persilakan untuk request karaoke yang terakhir dengan lagunya Meniti Suratan. Jadi kita persilakan.